Calo. Dan, wow. Highest oxygen cafe. Teleport. Dua lagi. Balik Jomah dari Meninglah. Tak sempat pergi ke apa tu LAC tu sebab dah lambat. So dia terus balik ke Jomah. Okay, ada lagi dalam 80 km lagi. Oh, subhanallah. Allah. Lepas highway betul-betul off-road. Wah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ramai tadi macam kiri kanan kan. Lepas tu seorang tak lepas jatuh kena motor sebelah. Oh, dah jumpa tar balik. Dari off-road dalam 11 km. Oh, ni Amir jatuh. Langgar apa? Oh, lori bas tu, lori tu. Ambil seorang kau dah. Kalau ada driver seorang ni, ada rider. Ni kau Ni kau punya. Tampil ada kan? Amir jatuh tepi tu. Tadi ada lori kan, lori tu kan. Dia lari tepi, dia jatuh jalan tu. Oh, sakit sikit lah. Tak tahu. Lia bawa kereta lah. Tak ada rider lain. Kaki okey? Jom. Okey, bukit tu China, sungai tu sepadan, so ini India. Bukit China, sepadan, sungai India. Sepadan China. Jalan off-road malam-malam. Tadi ada satu motor lead, semua sesat. Lepas tu tunggu pick up lead, okey lah. Kenapa? Pancit? Oh. Kalau kabut semua. Pancit. Amir jatuh ni tau. Ya. Dekat bah yang selisih dengan bah besar tu. Dekat jalan yang hitam, jalan elok tu. Tak ada line kan. Jatuh. Dia okey lah. Dia tak boleh ada tukar lah. Dia naik van lah. Dia naik kereta depan tu. So motor tu pancit, bawa naik lori terus. Tak ada masa nak tukar. Tayar ada tu, saya spare. Tapi angkat terus masuk lori. Bawa terus pergi Jomah. Motor Syafiq kenapa? Pancit. Okey, sementara dia orang loading motor tu tadi, ikat-ikat tu, motor gerak dulu. Syahidan lead.
7.08. Temperature 14 degree. Kita ada lagi 55 km sampai Nyoma. 55 km. Kalau speed macam ni saya rasa sejam. Kalau slow lagi tambah lagi. Pukul 7.20 masih off-road. Arah-arah sampai Nyoma. Dia raja macam ni ya. 40 km. Okay. 7.26. Checkpoint. Jom. Dia dah lepaskan kita. Semua power semua lepas. Okay. Alright. Shutdown. Okay. Let's go. Oh, Nyoma leh 224. Nyoma 48. Jalan elok tapi ada pasir-pasir lagi kat tepi tu. Hati-hati jugalah sebab selisih masalah juga. Sebab kita duduk jalan orang. Sampai balik checkpoint dekat Nyoma tadi. 22 kilo lagi ke Nyoma. So jalan terus, tak ada buat apa pun. Sebab tadi dia masuk dia check. Mungkin dia cross balik lah yang masuk tadi kan. Snow leopard 7.57 11 degree 22 km nak ke Nyoma. Jalan okey. Jalan ni kita dah lalu tadi. Alhamdulillah. Oh,